Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsi satu kisah yang sangat membuka mata dan mungkin boleh mengubah cara kita berfikir tentang hidup, tentang tekanan masyarakat dan tentang isu riba. Ramai orang umur 30, 35, malah 40 tahun ke atas masih belum ada rumah sendiri. Dan hari ini kita akan borak pasal satu perkara penting. Adakah berbaloi ke kita kejar rumah kalau akhirnya kita terperangkap dengan riba? Na'udzubillah min zalik. Jangan skip sebab ini mungkin video paling penting untuk kewangan hidup anda. Kisah inspirasi dari berita baru-baru ini, ada satu kisah tular tentang seorang wanita yang memilih untuk tidak membeli rumah kerana tidak mahu terlibat dengan riba. Walaupun dah berusia 30-an, dia tetap tenang dan tak ikut tekanan masyarakat. Dia fokus selesaikan hutang kereta, cuba bebaskan diri daripada riba. Dan kita kenalah sedar bahawa kita elakkan diri daripada riba itu sendiri. Dan kisah ini sangat menyentuh hati kita. Kita hidup hari ini bukan nak puaskan hawa nafsu kita. Ini satu pilihan yang jarang berani orang buat. Sebab dunia hari ini banyak mengejar status. Ini satu perkara yang luar biasa. Dan kita kena tengok kan, ikut poket kan, ikut keperluan masing-masing, kemampuan masing-masing. Bukannya kita ikut orang, kita ikut orang tu ada buat loan, kita pun nak ikut buat loan juga. Allahu Akbar. Sepatutnya kita ni kenalah mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, bukannya kita buat ikut hawa nafsu, keputusan kita hari ni. Kenalah mendahului perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, apa iktibar yang kita boleh rungkaikan daripada kisah yang kita akan cerita sebentar saja lagi, insya-Allah? Kita dalam hidup kita kena selalu kena tekan dengan ayat-ayat macam ni. Umur dah 30 tahun lebih, rumah mana? Masih menyewa? Tak malu ke? Tak ikut kawan-kawan beli rumah? Inilah perangkap masyarakat. Kita terlalu kejar pandangan manusia sampai lupa pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ramai sanggup buat loan riba. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Sanggup ikat diri 30 tahun dengan perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan. Sedangkan ada orang yang lebih takutkan riba daripada takutkan pandangan manusia. Okey, mari kita tengok apa itu riba. Riba adalah tambahan yang dikenakan dalam pinjaman. Nama boden, interest, faedah, kadar keuntungan. Tak kiralah apa istilah, kalau ia pinjaman yang bertambah, itu riba. Dan riba bukan dosa kecil, disebut sebagai salah satu dosa yang paling berat. Sebab itulah kita perlu ambil berat bab ini. Kenapa ramai terperangkap? Sebab majoriti orang fikir beli rumah wajib. Allahu Akbar. Padahal tak semua orang mampu dan tak semua perlu beli sekarang. Orang terpengaruh dengan media sosial. Hakikatnya begitulah. Kita terikut dengan idola-idola, selebriti, influencer, artis. Terpengaruh tengok kawan. Hakikatnya begitu juga. Terpengaruh dengan gaya hidup influencer seperti yang dikatakan tadi. Akhirnya buat pinjaman yang dia sendiri tak mampu. Bila tersepit dia mula takut, tapi dah terlambat. Masalahnya bila tak mampu dan dia tersepit, dia tak nak jual pula. Bebaskanlah diri daripada belenggu riba.
Gaji naik sedikit tapi harga rumah naik banyak. Itulah hakikat hari ni. Apartmen kecil pun RM300,000. Allahu Akbar. Rumah landed RM600,000 ke RM1 juta. Bank pula bagi loan sampai 35 tahun. Kita yakinkah kita boleh hidup sehingga 35 tahun? Allahu Akbar. Tahu tak bila kira total ada rumah RM300,000 yang akhirnya dibayar RM600,000 lebih. Itulah riba. Dan ramai tak sedar mereka bayar 2 kali ganda harga rumah. Allahu Akbar. Jadi apa yang boleh kita buat? Pertama, jangan ikut tekanan. Kedua, selesaikan hutang yang ada dulu. Ketiga, simpan duit betul-betul, elakkan pembaziran. Yang keempat, cari alternatif pembiayaan patuh syariah. Yang kelima, kalau belum mampu menyewa, bukan dosa. Kalau belum mampu, menyewalah, bukan berdosa pun. Jangan rasa rendah diri hanya sebab belum ada rumah. Yang penting, hidup bebas riba, lebih tenang, lebih selamat, insya-Allah. Ramai orang yang buat loan bukan sebab perlu, tapi sebab nak nampak berjaya, sebab nak tunjuk dekat orang. Tapi bila tiap bulan nak bayar, baru rasa sesak. Sebenarnya, gagal bukan bila tak beli rumah. Gagal ialah bila hidup dengan dalam hutang yang Allah Subhanahu Wa Taala murka. Kepada anak muda, jangan ikut trend, fokus bina kewangan, bukan status. Fokus bebas riba dahulu, bukan bebas dari sewa. Sebab sewa tak berdosa, tapi riba sangat berat. Dosa berperang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat keputusan yang Allah Subhanahu Wa Taala redha. Kalau anda terlibat dengan riba, jangan putus asa. Mohon petunjuk daripada Allah, mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Pengampun. Kita boleh usaha recaksa loan atau cari solusi, juallah kembali. Yang penting ada usaha, jangan ulang kesilapan yang sama. Jadi, belum ada rumah bukan satu kelemahan. Yang paling penting, jangan masuk perangkap riba. Na'udzubillah min zalik. Kalau anda setuju dengan mesej ini, tekan like, share dan komenlah pandangan anda di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel ni supaya lebih ramai buka mata dan lebih ramai terselamat daripada riba, insya-Allah. Terima kasih kerana menonton. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkati rezeki kita. Kita jumpa di video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton sehingga habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.